Okey. Pada tahun 1928, seorang arkeologis bernama Giulio Tello telah menemui satu perkuburan yang luas di sebuah daerah Ica di Peru. Apa yang menariknya, di antara banyak-banyak rangka-rangka tu dengan tengkorak tu, ada beberapa tengkorak yang telah ditemuinya berbentuk lonjong. Pada lonjong. Pada lonjong. Macam ni lonjong. Macam tu. Tu dia. Macam tak normal lah kan. Jadi mula anggapan masyarakat di sana, mereka ingat ini mungkin kepala dewa-dewa tau. Dewa-dewa. Lepas tu pakar-pakar ufologis kita kata ni mungkin makhluk asing. Lepas tu bila dikaji, rupanya ini adalah amalan kaum Pakaras di Peru tu, yang bersamaan pula dengan kaum suku Membentu di Kongo. Nampak jauh lah. Amerika Selatan dengan Afrika, tapi mereka mempunyai satu amalan yang sama. Satu bukti yang sama. Bermakna ada hubungan lah tu Dan juga bukan saja di Kongo dan Peru, rupanya ada juga di Amerika Utara, iaitu kaum Red Indian Chinook. Dan orang yang menunjukkan kepala ni dianggap mempunyai satu kecantikan lah, lain daripada yang lain. Maksudnya siapa-siapa yang ada ni, orang biasanya untuk kekuasaan. Kekuasaan. Maksudnya mereka ni mungkin orang-orang up lah. Ada sebab orang ada ni yang pelik-pelik sikit amalannya kan. Lepas tu cara mereka nak buat kepala lonjong ni bermula daripada bayi. Bayi ni bila 6 bulan je dia dah balut kepala dia, dibentuk kan, macam kita buat pokok bonsai lah kan. Kita bentuk, kita letak dawai tu kan, jadi dia balut. Kadang-kadang sampai berterusan hingga beberapa tahun, malah ada sampai seluruh hayat